Assalamualaikum semua. Cekcok, cekcok. Ui. Cekcok, cekcok Itu perkataan lama tu, perkataan legend masa zaman PKP tu. Cekcok. Alright. Assalamualaikum. Anda sekarang dalam rancangan Apa Channel? Cekcok, cekcok. Assalamualaikum subscriber. Okey. Apa khabar korang semua? Wahai subscribers Apa Channel? Sihat apa harap korang sihat. Yang mana duduk kat rumah tu santai-santai bersama keluarga. Semoga anda semua berbahagia sentiasa gitu. Yang mana tak sihat pastikan makan ubat kawan-kawan. Yang mana belum subscribe Apa Channel ni, tolonglah jadi subscriber Apa. Tekan je butang. Tapi tu kan bukan susah pun, senang. Tekan je tang. Terus jadi geng Apa gitulah kawan-kawan. Malam ni bukan cerita seram yang Apa nak sampaikan, tapi Apa nak sampaikan cerita pasal kenapa aku tak nak cari penyanyi tetap untuk Khalifah. Why? Ini sebabnya. Tapi sebelum tu, tolong pergi ke YouTube channel Khalifah. Khalifah dah ada YouTube sendiri tahu. Korang tolong jadi subscribers Khalifah punya YouTube. Tolong follow IG Khalifah. Tolong follow Facebook Khalifah. Barulah geng. Dan baru-baru ni Khalifah ada keluarkan satu lagu cover, lagu yang tajuknya Gadis dan Bunga, yang dinyanyikan oleh penyanyi collaboration iaitu Faizal Ahmad. Okey, serba sedikit tentang Faizal Ahmad. Dia ni seorang pendatang baru, artis di bawah naungan MVM Music. Dan masa Apa dapat perintah daripada MVM ni, katanya Apa punya bos lah, Mr. Puah, kata, Eri, you bikin ni lagu cover, lagu Gadis dan Bunga, saya kasih Faizal nyanyi, boleh kah? Apa fikir, oh okey juga. Sebenarnya bukan idea aku sendiri kawan. Lagu Gadis dan Bunga ni adalah arahan daripada bos Apa ni, iaitu Mr. Puah. Terima kasih Mr. Puah kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk meneruskan legasi Khalifah. Dan terima kasih kepada Faizal Ahmad yang sudi menjadi penyanyi collaboration buat Khalifah. Thank you brother. Semoga anda sukses wahai Faizal Ahmad. Dan lepas ni kawan, Apa akan keluarkan lagu baru kot, tapi bukan nyanyian Faizal Ahmad. Ini nyanyian daripada Dama. Siapa Dama tu? Mesti ni Apa nak kenal. Dama ni adalah salah seorang penyanyi dalam rancangan Rocanova satu ketika dahulu. Kalau korang tahu nama Mi Rocanova, kenal kan? Yang tak kenal ni, korang kena search dekat Pak Google, cari Azmi Rocanova. Itulah dia. Dan kenapa Apa tukar nama dia sebagai Dama? Agak-agak korang kenapa? Why? Ni sebab dia. Satunya Apa nak ingatkan nama dia. Aku ni ada satu masalah mental tau, yang Apa ni tak boleh nak ingat nama orang ni. Kadang-kadang nama orang ni aku main sebut je. Contohnya nama Bongza. Nama dia apa dah tengok, nak cakap pun aku lupa dah. Apa nama kau? Muhammad Arif Najmi. Nampak? Aku tak ingat. Jadi aku panggil dia Bongza. Kenapa aku panggil dia Bongza? Satunya badan dia godang, bosak. Lepas tu dia mata macam Bongza. Jadi Apa panggil dia Bongza. Senang untuk aku ingat. Bongza, nyok sikit. Dengar. Ya, lagi sekali Bongza. Ya bos. Tu dia senang kan. Dan kenapa Apa tukar nama Mi Rocanova kepada Dama? Pasal nama dia panjang. Mi Rocanova. Nak panggil Mi, jadi kan Mi lain. Mandang mi macam-macam mi kari ada, mi kuning ada, mi sup. Mi Rocanova. Kenapa Pak panggil dia Mi Rocanova? Sebab panjang. Dia satu hari tu Pak tanya, kau duduk mana? Duduk kat Pahang. Pahang kat mana? Dama. Senang, aku terus panggil Dama je. Dam, melekat sampai sekarang nama dia Dama. Gitu. Jadi korang kena support juga si Dama ni ataupun si Mi Rocanova ni, sebab dia adalah salah seorang penyanyi collaboration dalam Khalifah. Dia akan bawa lagu baru Khalifah, lagu yang berjudul Mendam Berahi dan juga Kaduk Naik Junjung. Tu lagu baru tu. Ni lagu ni agak metal sikit. Malah metal-metal gitu je lah. Metal-metal ujung gigi, ujung kuku. Okey, itu pasal Dama lah. Lepas lagu Gadis dan Bunga ni, Khalifah akan keluarkan lagu cover juga. Lagunya judul Oh Fatimah, yang dinyanyikan oleh Faizal Ahmad. Cuba korang baca komen dekat lagu Gadis dan Bunga tu. Macam-macam komen ada. Ada yang kecam, ada yang suka, ada yang suruh ambil, ada macam-macam komen ada kawan-kawan. Kenapa Apa tak nak ambil penyanyi tetap? Okey, ini cerita dia. Sebenarnya hati aku ni masih belum terbuka lagi kawan untuk aku terima penyanyi tetap. Sebab Apa dah biasa dengan Yabang daripada dulu sampai sekarang. Bila Apa ada penyanyi tetap ni, aku rasa macam tak best lah kawan-kawan. Sebab Apa dah lama dengan Yabang ni, dengan abang aku ni, dah sangat-sangat lama. Bila nak ada penyanyi tetap ni, rasa macam ya Allah, aku rasa macam menderhaka pula dekat dia. Ini betul, ini jujur Apa cakap. Apa masih ada rasa tu, rasa macam derhaka je kat dia bila ada penyanyi baru. Tapi insyaAllah lah, sekiranya hati aku terbuka untuk terima penyanyi tetap ni, Apa akan beritahu kat korang. Dan benda ni Apa dah berbincang dengan Moy, Apa dah berbincang dengan Khalifah. Mereka juga bersetuju dengan pendapat Apa. Sebabnya salah satunya Apa takut kawan. Takut pisang berbuah 2 kali.
Yabang keluar Khalifah ni, korang jangan salahkan dia kan kawan. Tolong jangan salahkan abang kau tu. Tak, sebenarnya dah memang tertulis bahawasanya Yabang dengan Khalifah sampai situ je. Dan Yabang juga ada alasan dia tersendiri kenapa dia keluar Khalifah. Korang boleh tanya dia sendiri kan kawan. Jangan tanya aku kawan. Tapi bila Yabang keluar Khalifah kan, yang apa sedihnya orang, ya Allah, orang membantai aku sesuka hati, orang memfitnah aku sesuka hati, orang kecam aku sesuka hati. Astaghfirullahalazim. Korang tak takut dosa ke? Fitnah tau. Katanya Apak ni tamak. Macam-macam lah. Ada aku terbaca Apak ni nak bulut Khalifah seorang-seorang. Ya Allah, ya Tuhanku, apa kelayakan aku untuk ganti tempat Yabang sebagai penyanyi? Gila apa? Korang tahu tak, suara Yabang tu adalah suara pujaan hatiku daripada dulu hingga kini. Korang boleh tengoklah kat mana-mana video. Takkan pernah aku kata suara Yabang ni ada ciplak, korang tu boleh tiru. Tak ada kawan. Suara Yabang adalah satu dalam sejuta. Tahu. Tapi itulah, mungkinlah ialah sebab orang tak tahu kan. Orang kata tamak lah, banyak show seorang lah, tak buat lagu Khalifah lah. Hello, lagu Khalifah dah aku siapkan masa zaman Yabang ada tau. Korang tak tahu, korang jangan buat-buat tahu. Tolonglah jangan jadi palatau sebenarnya. Jangan sampai kau panggil mual sebelah aku, dia cerita nanti. Jangan macam gitu. Main-main kau. Okey, kita nak kupaskan sikit lah. Ada orang kata Apak ni tamak, banyak show sorang-sorang. Sebenarnya orang tak tahu tau. Apak ni pergi menyanyi sorang dengan lagu Suaramu Syairku, Abang Lori Tenonet, Dia Milik Orang dan sebagainya. Sebenarnya Apak dapat keizinan daripada Yabang ketika itu kan kawan. Sebab Yabang ni dia tak pernah menyekat rezeki aku tau. Dia cakap macam ni, Ri, ini rezeki kau, so go on, carry on, kata dia. Ini rezeki kau. Kalau korang perasan lah, bila Apak susun sorang, pernah ke kau tengok aku nyanyi lagu Khalifah? Pernah tak? Tak ada. Habis tinggi lagu Hang Pi Mana, itu pun main gitar je. Kenapa Apak main gitar lagu Hang Pi Mana? Korang tahu tak kenapa? Tak tahu kan? Ni jawapan dia. Jawapan dia adalah Apak nak bagi tahu kat korang yang aku ni adalah pemain gitar untuk Khalifah. Sebab itulah Apaknya main gitar lagu Hang Pi Mana. Nak bagi tahu kat korang yang kita ni gitaris, bukan penyanyi. Penyanyi apa muka pecah badak macam gini? Baru-baru ni je Apak nyanyi lagu Salamku Ustazah. Itu pun satu lagu je. Itu pun orang minta. Itu pun Apak invite orang nyanyi dengan Apak. Cuba orang perhati pada dulu sampai sekarang. Mana pernah aku nyanyi lagu Khalifah kawan? Sebenarnya tak layak. Apa kelayakan aku untuk nyanyi lagu Khalifah? Kelayakan lagu Khalifah hanya terletak pada Yabang kawan. Dan Apak sangat menghormati Khalifah. Sebab tu Apak tak nak bawa lagu Khalifah bila Apak seorang-seorang. Lagu Khalifah ni hanya Yabang, bukan aku. Aku ni lagu-lagu biasa boleh le. Abang Lori, Dia Milik Orang, Suaramu Syairku dan lain-lain lagi. Lagu-lagu yang biasa. Tapi kena ingat, dapat keizinan daripada Yabang tau. Ni ramai tak tahu ni. Ni kepada yang pala-pala tahu ni, korang kena tahu benda ni sebenarnya. Jangan sesedap hati nak kata aku tamak lah, itulah, inilah, itulah, macam-macam lah. Macam-macam. Jadi korang kena jumpa aku, minta maaf nanti. Kalau aku tak maaf korang macam mana? Tapi janganlah risau. Apak dah maafkan kepada korang yang salahkan Apak. Apak maafkan korang. Kita kosong-kosong. Kita kosong-kosong dan kita friend macam biasa. Jadi macam nak ambil penyanyi baru ni, tak payahlah dulu kot sebab Apak takut macam tadi lah, macam aku cakap tadi tu. Aku risaunya. Takut bila nanti kita dah buat lagu, kita dah jadikan dia sebagai penyanyi kan, tahu-tahu nanti dia keluar pula, macam mana nasib kami lagi kan kawan. Jadi sebab itulah Apak tak mau cari penyanyi Khalifah, penyanyi tetap. Cukuplah sekadar collaboration. Macam lagu-lagu biasa, lagu-lagu yang kampung-kampung ni, aku rasa aku je sendirilah. Yang suka, yang tak suka tak apa. Nak kecam, yang tak nak kecam, alhamdulillah. Dan untuk lagu yang tinggi-tinggi ke, lagu yang berat-berat, Apak akan panggil collaboration. Contoh macam Damak ke, siapa-siapa lah, siapa-siapa. Sejak korang nanti Apak panggil. Siapa yang tengok ni, nanti Apak akan panggil korang. Ataupun kalau korang ada idea lah, boleh tak korang tolong bagi satu idea kat Apak dengan siapa Khalifah akan collaboration lepas ni. Tolong bagilah satu idea kan. Tolong Pak, panggil dia ni Pak. Kalau Apak rasa sesuai, nanti Apak akan cari orang yang korang nak. Jadi sampai sini je lah guys. Cerita panjang-panjang pun tak guna juga. Itu je lah pun. Satunya hati Apak belum terbuka. Apak masih merasakan Yabang dalam Khalifah sebenarnya. Itu aku tak tipu lah. Walaupun Yabang dah tak ada dalam Khalifah, tapi aku tetap merasakan dia masih bersama Khalifah. Aku tak nafikan benda tu kawan. Sayang guys. Tipulah kalau aku cakap tak sayang abang aku tu. Aku sayang. Sebab Apak dengan Yabang dah lama kawan. Bukan baru. Daripada aku bujang sampailah aku beranak pinak. Berapa lama tu?
Segala memori-memori tu semuanya terpahat kat hatiku. Kenangan-kenangan manis dengan Yabang sangat banyak. Yabang ni seorang yang sangat sweet. Dia ni abang yang sangat kata apa yang sangat take care. Pernah sekali ni kita cerita sikit pasal Yabang Pernah sekali tu Apak show di Terengganu. Masa tu ada satu kolam, kau tahu tak? Ada satu kolam. Jadi aku ni pantang jumpa kolam. Nak terkejunnya. Tapi memang sungguh aku terkejun. Bila aku terkejun dekat kolam tu kawan, bila Apak cecah kaki kat bawah tu, korang tahu tak, mozaik tu, ada satu mozaik tu pecah. Terangkat macam ni, mozaik pecah. Dia pergi terangkat ni, Apak punya kaki kena cang. Oh ya Allah, bisanya. Terkejun kaki ke bawah. Pam, kena mozaik pecah tu. Apak terus naik. Kaki Apak ni luka tau. Jadi masa tu Yabang tak ada, dia keluar. Jadi Apak ni masuk dalam bilik kan. Ya Allah, luka aku besar tau, sangat besar. Aku nak pergi klinik, takut kena jahit, takut kena cucuk. Aku ni memang takut jarum. Jadi balutlah dengan kain tau. Balik dengan kain, biar je lah. Sekali Yabang balik ada orang mengadu kat dia, Harry kaki dia luka. Yabang ni kawan, dia terus datang kat Apak. Mana Harry? Engkau ni kenapa kaki kau? Dia terus tengok. Engkau ni pergi ke? Aku kata tak nak long. Aku takut. Jadi Yabang ni kat situ, dia seorang brother yang sangat-sangat ambil berat tentang adik-adik dia. Itu Apak akui. Dia ni sangat-sangat sweet kawan. Siapa kata Yabang tak sweet, itu tipu nama dia. Dia ni seorang abang yang sangat-sangat sweet. Walaupun dia tak dengan Khalifah, sayang, rindu tetap aku simpan dalam hati lah. Cuma jalan kami berbeza. Dan Apak dengar Yabang dia nak keluarkan album kawan. Jadi bila dia keluarkan album ni, Apak harap kepada followers Khalifah, followers Apak, tolonglah support abang aku tu. Sama-sama lah kita support dia. Korang support Yabang, support Khalifah. Sama-sama lah kita support menyapoti. Boleh tak gitu? Jangan kau support Khalifah, tak support Yabang. Jangan support Yabang, tak support Khalifah. Tak boleh. Kena support dua-dua. Tapi terpulang pada korang lah kan. Segalanya terletak pada anda semua. Jadi sampai sini je perbualan kita pada hari ini. InsyaAllah kalau ada cerita lagi, Apak akan keluarkan lagi di konten yang baru di Apak Channel. Jadi Assalamualaikum, salam Ayah Haji untuk tahun ini. Mantap. Peace. Okey tu. Tutup.